Salam sejahtera. Hari ini saya nak ceritakan pengalaman memiliki dua buah skuter yang paling banyak di atas jalan Malaysia pada hari ini. Ini nak buat video ringkas tentang how practical it is. Dan pengalaman macam saya bekerja daripada Kelang, KL ke Kelang setiap hari 100 km. So apa yang diharapkan adalah supaya video ini jadi panduan kepada sahabat-sahabat kat luar sana yang tengah memilih antara dua buah skuter ni sebagai kenderaan harian pergi balik kerja. Dan kedua-dua skuter ni adalah spek SPBK, spek pergi balik kerja. Saya akan mulakan dengan motor yang ini. Ini adalah Modenas Elegant 250 V1, cc 250cc yang saya beli pada tahun 2017. Saya dah gunakan motor ni 7 tahun. Selama 7 tahun tak ada apa-apa masalah dan hanya wear and tear. Saya gunakan setiap hari. Yang sebelah kanan saya adalah Yamaha X-Max V2 yang baru saya pakai 2 bulan. So far so good. Baru first time service. Untuk mileage Modenas Elegant ni, ME 250 ni, dia dah clock 70,000 km selama 7 tahun. Yang ini baru 2,000 lebih kilometer lah. Untuk panduan tuan-tuan, ketinggian saya adalah 177 cm dan berat 85 kg. Ini just untuk panduan kepada tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang bercita-cita nak memiliki kedua-dua skuter ni. Untuk perbandingan keselesaan dan posisi kedudukan, saya yang 177 cm ni kaki flat foot dan pada saya ni sangat selesa dan dia seperti kita blend in dengan motor ni. Kita masuk dengan motor ni dengan seat yang sangat empuk macam sofa orang cakap lah. Dan posisi handle sangat selesa. Saya dah pindahkan side mirror ni ke depan kerana jika dia duduk di sini ni, saya rasa macam nak menjeling-jeling. Bila dia depan ni, kedudukan dia lebih sedap dipandang lah. Kita perlu menjeling saja untuk tengok belakang. Untuk X-Max V2 ni, kedudukan seat dia lebih tinggi daripada Elegant. So kedudukan saya 177cm ni kaki agak menjenjet, tak boleh nak flat. Tapi dia selesa. Dia seolah-olah naik macam kita duduk dalam atas adventure bike, macam GS saya. Dia okey, cuma dia agak tinggi lah. Bagi seseorang yang berketinggian di bawah 175 ataupun 170 cm, kemungkinan akan ada menghadapi sedikit masalah lah. Tapi boleh adjust lah, fork boleh turun depan belakang. Ini kedudukan kaki untuk Elegant. Nice. Belakang pun cukup support. Memang selesa gila lah seat dia. Best. Kita pergi tengok yang tu pula. Ini kedudukan kaki untuk X-Max. Okey lah. Saya tak akan review tentang keupayaan enjin kedua-dua motor ni sebab dah banyak orang buat sebelum ni. Cuma daripada segi kelajuan, kedua-duanya pun skuter, taklah laju mana. Kalau laju pun X-Max lebih sikit sebab dia ringan. Dia lebih ringan berbanding Elegant. Dia enjin ada 4 valve, yang ni 2 valve ya. Daripada segi keselesaan,
pada saya lah, ini saya tidak dibayar untuk buat review ni, tapi personal appearance saya pilih, untuk keselesaan saya pilih Elegant. Stok kedua-dua ni adalah stok, tak ada tukar absorber apa-apa, standard kilang. Dia lebih menyerap permukaan jalan lebih baik. Elegant lebih selesa. Daripada segi cornering, X-Max dia lebih agile, dia lebih tangkas untuk mencelok di tengah-tengah KL. Dalam keadaan jalan jam, dia lebih maneuverability, dia lebih control. Kita boleh lebih selesa mengendalikan X-Max berbanding Elegant. Tetapi jika kita ambil corner, saya rasa Elegant lebih mantap. Kemungkinan tayar donat depan dia ni membantu banyak lah, especially dia menggunakan 80 siri, yang mana lebih donat dia tayar depan dia berbanding X-Max yang menggunakan 70 siri. Yang ini pun saya daripada dulu saya menggunakan Pirelli Diablo Rosso, dan yang ini dah beberapa kali saya gunakan Pirelli Angel scooter, Pirelli Angel. Yang ni masih stok, memang digeli-geli. Tak tahulah kenapa Yamaha bagi Dunlop ni pun, tak faham. Tapi tak apa, pakai je. Kita pun pergi balik kerja je pun, bukannya nak layan corner. But hari-hari saya saya gunakan motor ni untuk naik highway dash, layan corner Elegant, tak fail, tak ada geli-geli pun. Tu yang best. Untuk penggunaan minyak ataupun FC, sama je, kedua-duanya jimat. Cuma daripada segi servis, of course Elegant dia hanya memerlukan 0.9 liter ataupun tak sampai 1.5, tak sampai 1 liter minyak enjin, dan dia tak ada oil filter. Yang ini dia menggunakan 1.5 liter minyak enjin dan juga oil filter. Kos dia lebih sikit lah. Yang mana dia menggunakan oil filter dan juga ada extra setengah lagi botol. Kita beli 2 botol, ada extra setengah liter lagi yang kita simpan untuk naik servis. Dari segi jajan, of course lah, X-Max lah banyak jajan, dan dia kita rambang mata lah kalau buka kat mana-mana pun platform online shopping, banyak betul jajan dia. Macam ni lah apa yang saya dah tukar. Dah pindahkan side mirror ni ke depan, naikkan bracket ni, nak menempuh highway kan. Bila lalu highway ni angin kuat, so kita kena naikkan sikit. Apa jajan lain yang dah saya beli untuk X-Max ni lah ya. Ni nak buat gantung TOIs atau TIs dekat tepi. Ni bracket belakang nak pasang box, so yang asal dia tak ada, so kita beli. Begitu juga mud splash ni ataupun mud guard rear harga kat bawah tu, itu pun Yamaha tak bagi. Apa dah. Kalau ditanya apa kelebihan Elegant berbanding X-Max, ni salah satu dia. Dia ada damper untuk seat. Elegant dah siap-siap ada mud splash ataupun mud guard kat bawah tu, tak payah nak beli asing. Elegant ada adjuster brake, lever adjuster. Ini pun X-Max tak ada. Oh ya, lupa nak bagi tahu, Elegant dia dah siap-siap bracket untuk kita letak top box, tinggal nak beli base plate je, pasang kat situ, tak payah nak beli-beli macam tu X-Max tu. Ini tempat letak barang Elegant, luas, ada damper, boleh muat 2 helmet dan juga satu helmet, satu lagi bag. Ini tempat letak barang X-Max. Okey, dia tak ada damper, but tempat letak barang dia luas, sama luas dengan Elegant. Orang tanya pula, dah tu berapa beli X-Max? Okey, X-Max, first of all, dia ada ABS. Of course Elegant baru pun dia ada ABS, tapi yang saya punya adalah V1 tak ada ABS. So dia ada ABS, dia lebih agile, dia ringan, dia lebih ada meter yang moden, macam-macam function yang kita boleh tengok dekat situ. So kalau kita tengok macam-macam lah
Tu kalau untuk review lanjut boleh tengok kat reviewer yang dah ada orang buat kat dalam video. Kalau ditanya mana lebih handsome, memang susah nak jawab. Sebab beauty is in the eye of beholder. Memang kedua-duanya cantik, kedua-duanya handsome, kacak. Kedua-duanya ada X factor dia. Kalau ditanya tentang harga, memanglah ini adalah satu perbandingan yang tidak sekufu. Kalau untuk value for money, of course lah, Elegant ni murah, mampu milik. X-Max pula, harga lain kedai, lain harga. Banyak sangat orang manipulate harga dia. Tapi nak buat macam mana? Demand tinggi, brand pun power. Adab je lah. Jadi, apa kesimpulan dia? Yang ini X-Max or Elegant 250, ME 250. Tepuk dada tanya selera, tepuk poket tanya kemampuan. So, kalau ditanya yang mana lebih baik, pada saya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kedua-duanya adalah motor yang bagus. Saya gunakan setiap hari. Kalau ditanya mana yang lebih selesa, ini dia, Elegant 250. Berbaloi-baloi untuk duit anda. Kalau untuk laju, fun and agile, X-Max lah. Ini berbaloi, value for money. Yang ini fun to ride. Pilihan di tangan anda. Jumpa lagi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase